Bila anak-anak dah besar, rumah semakin sunyi. Tinggallah kami berdua macam dulu-dulu. Jadi, kami pun buat keputusan, jom kita jalan-jalan. Tenangkan hati, segarkan jiwa. Pulau Pangkor menjadi pilihan. Tak jauh, tapi cukup indah. Lautnya biru, anginnya sejuk, cukup untuk buat hati rasa muda semula. Ikuti perjalanan kami ke Pulau Pangkor. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Hari ini hari Isnin dan cuti umum sempena hari Wesak. Tiba-tiba isteri bersuara, jom kita pergi Pangkor. Dengan tak ada plan apa-apa, start kereta terus gerak. Kami bertolak dari Shah Alam tepat jam 9 pagi. Dan perjalanan dijangka mengambil masa lebih kurang 3 jam. Kalau tengok Google Map, jalan clear walaupun hari ini cuti umum. Kami melalui Jalan Kuala Selangor, Sungai Besar, Sabak Bernam dan terus ke Lumut melalui WCE. Kami exit di Plaza Tol Lekir, kemudian ambil susul keluar ke Setiawan dan seterusnya ke Lumut. Kami akan menaiki feri melalui jeti Marina Island. Kalau dari sini perjalanan sangat cepat, mengambil masa lebih kurang 10-15 minit macam tu. Kalau ikut jeti Lumut, perjalanan agak lama sikit, lebih kurang 40-50 minit. Alhamdulillah, hari ini jalan clear. Kami sampai sini jam 12 suku tengah hari. Kita pergi cari parking dulu. Kat sini saya dapat info parking dalam RM20 lah untuk sehari. Tiket feri boleh beli di kaunter berharga RM20 untuk perjalanan pergi dan balik. Kami ambil tiket pukul 12.45 dan balik pukul 6 suku petang. Rasanya tengah hari ni tak ramai orang nak ke Pangkor. Selalunya kalau cuti panjang macam ni, hari Jumaat lagi diorang dah mula masuk pulau. Semalam dan hari ni mereka dah mula balik dan meninggalkan pulau. Kami ni je yang baru nak masuk ke pulau. Orang dah balik, kita baru nak datang. Sekarang kita dah sampai di jeti Pangkor pukul 1 tengah hari. Van pink ni merupakan trademark Pulau Pangkor.
Ia merupakan pengangkutan utama kepada penduduk dan pelancong yang datang ke Pangkor. Disebabkan kami hanya berdua, kami sewa motor je. Kat Jati Pangkor ni memang banyak perkhidmatan sewa motor. Kami sewa skuter RM25. Bolehlah nak ronda-ronda pusing keliling pulau. Tapi tengah hari ni cuaca agak panas sikit. Tapi tak apa, kita layan je. Kami singgah makan tengah hari dulu di sebuah gerai bersebelahan dengan masjid. Dah selesai makan, perut pun dah kenyang. Jom kita ronda-ronda pusing pulau. Di bawah sinar rembulan malam, ku tatap wajahmu dalam diam. Sania, engkaulah lukisan terindah yang diciptakan penuh rahmat. Langkahmu tenang, tuturmu damai, setiap senyuman tenangkan badai. Dalam doaku kau sentiasa hadir, cinta ini untukmu takkan tergilir. Kami singgah di sebuah masjid yang unik di Pulau Pangkor ni, Masjid Al-Badar ataupun Masjid Seribu Selawat ataupun Masjid Terapung. Masjid ni merupakan salah satu tarikan pelancongan di Pulau Pangkor ni. Ia dibina pada tahun 2014 dan siap sepenuhnya pada tahun 2016. Ia dipanggil Masjid Seribu Selawat kerana di dinding-dinding masjid ini dipenuhi dengan ukiran dan hiasan 1000 selawat. Hiasan dalamannya juga sungguh indah dan menakjubkan. Yang uniknya juga adalah masjid ini dibina di atas paras laut. Sebab tu ia juga digelar Masjid Terapung Pulau Pangkor. Ia merupakan masjid terapung yang pertama di negeri Perak. Panas-panas terik ni, kami singgah bersantai-santai sekejap di tepi laut di Pasir Bogak. Singgah gerai tepi jalan tadi, beli cakoi, takoyaki dan kopi ais. Kita relax sekejap, lepas ni kita sambung ronda-ronda lagi. Cinta ini hanya untuk Sania, dari hati yang tak pernah goyah. Setiap hela nafas yang ku punya hanyalah untuk mencintaimu selamanya.
Kami singgah di satu lagi masjid yang unik di Pulau Pangkor ni, Masjid Seribu Doa. Tersegam indah, dikelilingi perumahan penduduk Cina, menjadikan masjid ni unik dan mendapat gelaran Masjid Cina. Reka bentuk binaannya termasuk atap, pintu gerbang serta pagar seperti sebuah tokong Cina. Keistimewaan masjid ni kerana dinding-dindingnya dihiasi dengan 1000 doa di sekelilingnya. Dari Masjid Cina, kami singgah di Galeri Pangkor. Tiket masuk berharga RM3 seorang. Galeri ini menceritakan tentang sejarah serta sosio-budaya masyarakat setempat serta mempamerkan gambar-gambar pemandangan dan keindahan Pulau Pangkor. Tepat pukul 5.30 petang, kami dah sampai ke JT. Lepas pulangkan motor, kami jalan-jalan di sekitar kawasan ni sementara nak tunggu feri pukul 6 suku nanti. Lewat petang kat sini, suasana dah mula sepi, tak semeriah macam masa kami mula-mula sampai tadi. Kami singgah membeli sedikit coklat untuk dibawa pulang. Kami tak beli banyak pun, sebab walaupun duty free, tapi kalau tak bermalam kat sini tetap akan dikenakan cukai. Kalau tak silap saya, cukainya 10% dari harga belian. Tiba masa untuk balik. Rasanya kami je yang nak balik kot, macam tak ada orang je. Tadi kat custom kena cukai RM4. Total beli coklat tadi semuanya RM44. Dalam 10% lah cukainya. Kosong je feri. Tak ada orang nak balik ke? Kami singgah di Teluk Muruh untuk menikmati sunset dan makan malam sebelum bertolak balik ke Shah Alam. Sangat cantik pemandangan kat sini pada waktu senja macam ni. Simple je dinner kami untuk petang ni. Sup tahu telur dengan ikan merah yang sebelah dimasak sweet sour dan sebelah lagi dibakar dengan sambal. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim.